9 notis dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor pada hari pertama UPS Kesan 6.0 yang dilancarkan hari ini. Notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Pengarah KPDN Selangor Muhammad Hanif Asari dalam kenyataan memaklumkan tindakan itu diambil selepas pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 46 stok keeping unit SKU atau jenis barangan keperluan harian pengguna di beberapa daerah seluruh negeri itu. Menurutnya, pemeriksaan melibatkan kategori barangan pertanian seperti sawi, kailan, timun, tomato dan cili merah selain ayam standard, telur ayam serta produk pembungkusan plastik. Katanya, pengeluaran notis itu sebagai langkah intervensi serta memberi peringatan kepada peniaga supaya tidak mengambil kesempatan terhadap pengguna susulan ketidaktentuan ekonomi dan krisis tenaga global. Beliau berkata pemilihan pemeriksaan di peringkat peruncit seperti pasaraya dan kedai runcit dibuat berikutan pengguna baru sahaja melepasi musim perayaan selain masih berada dalam tempoh cuti persekolahan. Katanya, KPDN tidak akan teragak-agak mengambil tindakan sekiranya terdapat kenaikan harga yang tidak munasabah dan melanggar peruntukan undang-undang anti pencatutan.